Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, boleh tenang-tenang. Tengok bawah kursi kau ada sampah. Tak ada. Kalau tak ada tak apa. Tengok kursi kau yang ada longgak-longgak ke. Kita boleh tukar apa ni? Tak ada. Gimana? Okey. Okey, boleh duduk tenang-tenang. Terima kasih Ustaz. Okey, sekejap Ini ada KM datang KM. Okey, Oh, lagu-lagu lah. awak minta hadiah kan? Dia macam lagu-lagu kenduri ni Ustaz. Lagu-lagu kenduri ni Ustaz. Pula-pula tu, itu pun bini saya yang bagi tu. Lestan jangan nyebut kan. Okey, Oi, ni kau bini saya. Saya yang buat bini Ustaz marah. okey. Ustaz dengar cerita. Ustaz beli dulu, Ustaz dengar cerita yang kelas ni selalu berkaraoke. Betul. Betul. Itulah sebab dia cikgu-cikgu tak ada kan. Cikgu-cikgu duduk serta dalam ibu. Betul. Jadi saya pun dengar. Jadi saya nak meraihkan hobi kamu yang suka menyanyi. Terbaik, terbaik. Okey. Tengok skrin. Siapa tu? Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Di kat situ saya letak satu lirik. Lirik daripada satu lagu dia. Lagu apa agak-agak? Cintai. Okey, jadi siapa yang suka menyanyi syair kan? Tidak berhias. Ganda yang masuk nasyid. Kalau masuk nasib Syazwan. Syazwan? Okey, Syazwan. Boleh kalau saya nak awak nyanyi? Rangkap ni je, rangkap ni. Oh, jangan buat masalah tak banyak. Depan Ustaz, depan Ustaz. Situ pun tak apa. Okey. Berdiri ke? Okey. Maaf, saya lupa sertakan. Okey. 1, 2, 3. Oh, ujung tulang ini ke dalam. Okey, tak apa. Okey, terima kasih Nabil. Tepuk sikit tangan untuk Nabil. Okey, Siti Nurhaliza. Ni lagu apa? Cintai kan? Cintai. Okey, genre dia apa? Irama Melayu. Irama Malaysia. Okey. Melayu. Okey, next lagu daripada Awi. Oh. Okey, siapa nak nyanyi kan? Izat. Orang ni Depan ke? Depan. Okey, pegang. Okey, satu kamu dapat mic, cepat. Izat, Wajah tuan ini. Awak nak? Melarakan rindu. Lagu tinggi tu. Dah masa tak banyak. Masa tak banyak, bagi balik. Okey, baik. Lagu Awi. Genre dia apa? Rock. Okey, betul tak? Okey, so agak-agak awak kita kelas Quran. Tapi kita tengok kita suruh nyanyi lagu, kemudian kita bincang pasal genre muzik. Agak-agak awak kita nak apa kaitan lagu dengan kita kelas Quran ni? Aranun. Baik, memandangkan hari ini kelas pertama awak berkenaan dengan taradum. Awak kena satu kan? Satu. Betul. Okey, jom kita berkenalan dengan taradum. Right. Jadi ialah objektiflah. Tak target kamu bila habis kelas ni kamu dapat sebut definisi ciri-ciri dan cara umum taradum. Okey.
Oh. Ini adalah kori-kori Malaysia untuk pengetahuan awal lah. Ada yang kenal? Ada. Okey. Pak Faizal. Dekat satu je. Dekat anu abang cak. Ada ke kelas kamu yang pandai bertaranum? Ada. Boleh cuba, boleh cuba. Okey, tak pandai sign lah. Waktu Okey, sempurna. ini pula kori luar negara. Oh. Tapi ini semua dah almarhum lah. Ah. Ini orang kata legend. Okey, so untuk pengenalan taranum, taranum ni satu ilmu, satu cabang daripada ilmu pembacaan Al-Quran. Ada dua, satu lagi apa? Taranum dengan Qiraat. tajwid. Ada tiga. Tajwid. Taranum, qiraat, Tajwid. Okey, bagus. So, taranum ni kita pakai untuk elokkan ataupun indahkan bacaan kita, betul? Betul. Kamu ni siapa datang Malaysia? Agak-agak kamu. Syari. Siapa pernah pergi? Saya. Pergi kat masjid mana? Wilayah. Masjid wilayah. Okey, kita dengar Syekh Mishari jadi imam sedap, betul? Betul. Dia kenakan lagu-lagu yang enak untuk kita dengar. Betul. Kadang kita tak mau rukuk. Kita tak mau rukuk sebab kita nak dengar dia baca, betul? Betul. Jadi inilah keindahan bila kita selitkan taranum dalam bacaan Quran kita. Faham. Baik, kita pergi kepada definisi taranum. Kita nak semua baca. Boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Taranum ialah satu ilmu seni alunan suara yang dipelbagaikan bunyi mengikut proses nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan keelokan bunyi bacaan Al-Quran. Okey, awak nampak keyword dia seni alunan suara yang dipelbagaikan. Okey, dipelbagaikan bila dia masukkan proses nada, rentak dan irama. Okey, kalau awak saya nak bagi awak mudah faham, awak tengok video ni ya. Boleh. Oi. Ya Thayyibah. Ini kira lagu apa? Ini lagu apa? Tiara. Tiara. Okey, ini lagu yang pertama, lagu ori dia, betul? Betul. Irama asal dia. Okey, kita tengok yang kedua ni pula, macam mana dia buat. Ori. Dia macam gitu. Wabcak. Okey. Itu apa? Video yang saya tunjuk ni untuk kamu mudah faham macam mana definisi taranum ini berfungsi. Okey, daripada lagu asal, kemudian orang ni dia tambah. Dia pelbagaikan nada, rentak dan irama. Jadi lagu dia jadi lain, betul? Betul. Lagi jedak-jeduk kan? Okey. Tak sejuk. Next. Ciri-ciri taranum. Izzat, baca yang pertama. Nada, tingkatan tekanan bunyi suara. Bangan. Awak cita-cita jadi askar kan? Macam tu lebih faham tak? Okey, Izzat, baca yang kedua. Rentak pergerakan menghidupkan bunyi suara. Okey, bagus. Amira, yang ketiga. Irama, alunan atau bentuk bunyi. Okey, irama, alunan atau bentuk bunyi. Baik, 3 ciri ini perlu ada bila awak nak bertaranum. Kalau salah satu tak ada waktu awak bertaranum, adakah ia dipanggil taranum? Tak. Agak-agak awak. Dia jadi sajak tak? Tak. Boleh jadi. Okey. Jadi perlu ada 3 ciri ini. Kalau salah satu gugur, ia tidak dikatakan sebagai taranum. Baik, Ustaz nak bagi malam tadi Ustaz buat slide. Kan tengah-tengah buat Ustaz terfikir satu formula yang mudah untuk kamu ingat ciri-ciri taranum ini. Formula dia formula easy peasy. Okey? Easy peasy je formula dia. Awak hanya perlu ingat Nabil, Reka, Irama. Macam mana tahu? Nabil, Reka, Irama. Okey. Sama. Batu betul. Kau tadi Ustaz ambil gambar dia. Okey, jadi awak hanya perlu ingat Nabil, Reka, Irama. Cuba ulang formula easy peasy. Nabil, Reka, Irama. Nabil untuk Nabil. Nabil untuk Reka untuk Reka. Irama untuk Irama. Okey, dapat faham? Faham. Right. Okey, ini asal usul taranum. Cuba awak pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. Yang mata. Awak hayati bunyi-bunyi. Jaga dia jangan lepas sini.
Okey, dapat tak bunyi tadi? Dapat. Jadi bunyi-bunyi inilah yang orang kata apa menjadi ilham ataupun asal usul lagu Taranum ini. Yang pertama bunyi-bunyian geseran kayu. Cuma Ustaz tak jumpa lah bunyi geseran kayu. Okey, yang kedua bunyi tiupan angin, kicauan burung dan air mengalir. Ustaz bagi tahu kalau awak nak ingat mudah asal usul Taranum ni ada 4. Awak bayangkan awak Amirul dah habis dah bayang. Dah betul dah bayang. Kau awak bayang balik. Kita tak bagi tahu dah. Alright, jadi awak nak ingat asal-usul Taranum yang lebih mudah. Awak bayangkan awak duduk di tepi sungai. Bila awak duduk di tepi sungai, Dengan Mustafa Dengan Mustafa tidak begitu berlari. Okey, jadi bila awak duduk tepi sungai, awak boleh dengar bunyi air mengalir, betul? Betul. Boleh dengar bunyi burung berkicau, Betul. Boleh dengar bunyi tiupan angin. Betul. Geseran kayu kalau angin tu langgar pokok bunyi lagi. Ada. Ada halal ya. Ada, alright. So sekarang okay, dah habis. Sekali saya nak minta 2 orang untuk bantu Ustaz. Dekat datang tak jam. Oh, Ustaz tak tahu. Saya minta kelas sebelah. Ada. Kelas sebelah. Ada. Sweetie ada. Boleh tolong? Okey, untuk yang ni Ustaz ada 8 tempat kosong dan Ustaz nak awak isi di depan. Kita ada ikon tak? Ha? Tak perlu tak? Okey. Okey, boleh. Depan ni ada kelas lagi ke? Ada. Dah PJ. Nak PJ. Nak PJ PP4. Saya ada kelas pada ni. Okey. Baik, terima kasih Siti, terima kasih Nabil. Okey, ini tempat kosong yang awak isi. Nampak tak? Nampak. Okey, Ustaz nak berapa ni? 1, 2, 3, 4. Satu ni ada 4. So 8 orang. 8 orang yang berani untuk cuba menjawab. Okey. Persilakan dengan Saya segala doang hormat. tadi ya. Okey, boleh ke depan. Tak tembus dia ni, Ustaz. Gini. 8 orang. Dalam. Awak kunci je kawan Amirul. Nah. Sekejap tak. Awak asal Ustaz tutup slide. jawapan dia apa? Nabi Reka Ilama. Reka Rita. Tak nampak juga dia. Itu yang Ustaz cakap. Seni. Izzat. Awak tolong tukarkan yang dalam. Jadi seni. Dia boleh tak letak Amirul lagi. Awak semua makan dah? Belum. Dapat nanti tak? Lepak. Oh, Ada kita tadi kita tadi. kita ada ni. Gosok gigi. Oh, betul gigi. Dengan kesihatan. Kita bawa mana ni? Itu yang ada bawa kawan. Okey, selesai. Okey, sekarang kita cek sama-sama. Awak ingat tak? InsyaAllah. Kalau tak ingat nanti saya bagi slide. Okey, ilmu Taranum adalah salah satu cabang ilmu
ilmu Seni Seni Al-Quran. Okey, kalau tengok tadi, kan kita tengok. Okey. Di mana ada slide? Ustaz tak dah beritahu. Okey, ilmu taranum adalah salah satu cabang daripada ilmu Seni. bacaan. Bacaan. Kan saya tadi bacaan ada 3 kan? Betul juga. Taranum, qiraat, tajwid. Okey, definisi taranum. Satu ilmu seni alunan suara yang dipelbagaikan bunyi. Betul. Betul. Mengikut nada, rentak dan irama. Ini nak kena ingat macam mana? Nabi, reka, irama. Nabi betul nada, rentak, Reka. bagus. Okey, tertentu untuk menambahkan keelokkan bunyi dalam bacaan pelanggan. Betul. Asal untuk taranum, macam mana nak ingat? Duduk dekat tepi sungai. Okey, duduk kat tepi sungai dengan apa? Bunyi Bunyi burung. burung. Lepas tu angin Bunyi tiup. angin. Bunyi. Lepas tu pokok bergeser. Pokok bunyi kayu. Geseran kayu. Geseran kayu. Sungai mengalir. Ini bukan sungai, air. 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 Ustaz kata air. Awak jangan tak lagi saja. Okey. Selesai untuk yang tu. Jadi ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Okey, Ustaz nak seorang untuk bagi Saduan Syamsul Rizali. untuk bagi rumusan apa yang awak dapat hari ni. Daud. Kita bagi kori kita bagi kori kita. Okey. Tak apa siap. Silakan Daud bangun. So nak bagi tahu awal betul senyap. Nak bagi peluang ada. Jadi siapa? Dah. Syam. Muka awak memang selalu bagi peluang. Tak tahu dah Ustaz, saya tak tahu. Okey, apa yang awak dapat hari ni? Boleh Ustaz? Boleh. Terima kasih Ustaz. Apa yang saya dapat hari ni, yang pertama akronim, iaitu nada, rentak dan irama. Okey. Mendefinisikan maksud taranum. Terusnya saya belajar tentang poli-poli macam mungkin saya tak tahu. Alhamdulillah saat tidur saya tahu. Ada yang nak tambah? Okey, lagi ada yang tambah apa yang awak dapat? Perempuan. Syarifah? Lepas tu kami belajar asal usul dan urutan 4. Cara nak ingat dia, kita duduk dekat tepi sungai. Ini sungai. Tepi sungai dengan apa? Dia dengar bunyi angin, bunyi burung, geseran kayu. Right, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi awak boleh sebut berkenaan dengan definisi, ciri-ciri dan Asal-usul taranum. Okey, jadilah tu. Alright, so ini adalah pengenalan taranum. Minggu depan insya-Allah kita akan masuk lebih dalam. Sejarah hukum taranum panjang lagi sebenarnya. Tapi Ustaz ambil yang asal-usul bunyi tadi. Okey, so next week kita akan ambil yang tu. Okey. Siapa yang faham 100% angkat tangan? Faham. Siapa yang faham? Oh, semua dah faham. 100%. Tadi yang faham 50%. Tak lah. Okey, Sekatnya Tapi alhamdulillah. saya angkatlah 80 lah. Okey. Allah bagi mudah. Ustaz tak ada hadiah. Cuma Ustaz nak kita tak sampai kejap. Okey, cuma Ustaz nak satu daripada kamu. Kalau kamu nak hadiah, Ustaz ada hadiah. Tapi awak, saya nak minta tolong daripada awak. Kalau awak betul-betul nak hadiah, awak ceritakan kepada kawan awak, setiap orang, ceritakan apa yang kita belajar hari ini kepada 3 orang kawan. Siapa-siapa? Daripada kelas lain. Nak pergi kelas sebelah aja. Next time lah, habis kelas ni. Next time. Kalau awak nak hadiah lah. Okey. Awak cerita apa yang awak belajar hari ni 3 orang. Awak tulis nama dia apa? Datang bilik guru jumpa saya bagi hadiah kau. Boleh. Kalau awak nak lah. Boleh. Hadiah lumayan, jangan risau. Itu saja. Ada apa soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Jangan lupa ulang kaji. Baik, hati-hati. Allah Alam. Masih. Terima kasih Ustaz.